Fardu kifayah wajib na orang yang mampu menolak segala syubhat berkaitan daripada masalah tauhid. Ai pegah Allah di langit. Yang baik itulah. Tanya mungkin dua goi debat hana ada pegalik ipu pep tajuk. Ya. Tipe 20-nya beriktabi alasan dengan cara ijmal. Paling kurang buat bukti na Allah aina alamnya. Yang kajian enan. Anda pun panjang tak. Tapi lebih darinya beriktulah daripada bermacam-macam ya. Apa itu bid'ah, tantangan yang membuat rakyat tingkat ubud getanya adalah mumang, bahkan bisa terjebak kepada sesat. Itu hak adalah wajib kifayah. Hanjit kosong lam sabah wilayah benar musidra yang tulak syubhat dan tulak mudaratnya. Menyohana payah didik. Yang kejut zaman orang ada riak ber dalam tabau kampung, menyo anak orang gasit man tabau kampung ke bantu. Dia ke Mekah, bantu baju-baju tapau terdekat. Pakan untuk iji berhitung tingkatkan sekedar untuk batas fardu ain dalam ilmu tauhid, betul kepada jih berjut ke sinambung panyot yang na lampu yang na di kampung sebagai urang puhu yang bisa untuk lepas daripada dosa temandum berkaitan dengan fardu kifayah. Ilmiah tauhid fardu kifayah wajib na orang yang mampu menolak segala syubhat berkaitan daripada masalah tauhid. Ai pegah Allah di langit. Yang baik itulah. Tanya mungkin dua goi debat hana ada pegalik ipu pep tajuk. Maka baik roh tanya nyan. Yo jawab bak gurai-gurai.